Korang perasan tak? Posting terbaru PMX ni sebenarnya bukan sekadar ucapan selamat bersidang biasa. Kalau korang baca betul-betul, ada satu naratif besar yang cuba dibawa dalam landscape politik kita sekarang. Jom kita ulas sikit. Habis zaman gaduh-gaduh. Pertama, PMX sebut pasal kekuatan yang bukan lahir dari perbezaan yang dipicu. Maksudnya, sekarang bukan lagi masa untuk politik divisif atau pecah belah. Mesej dia jelas. Kalau kita asyik fokus cari salah satu sama lain, ekonomi dan rakyat yang akan rugi. Ini satu anjakan paradigma yang kita perlukan sekarang. Fokus pada muafakat. Kedua, dia tekankan pasal politik matang dan muafakat. Ini penting sebab dalam sebuah kerajaan yang besar, perbezaan pendapat itu biasa. Tapi cara PMX handle partner politik dia dengan penuh hormat dalam posting ni menunjukkan yang kestabilan kerajaan sekarang adalah keutamaan paling tinggi. Tak ada lagi drama, cuma kerja. Standard baru wacana bernas. Ketiga, dia doakan persidangan tu penuh dengan wacana yang bernas. Beliau nak ubah standard politik kita daripada sekadar retorik atau emosi kepada perbincangan yang ada isi dan berpaksi pada rakyat. Hujung-hujungnya, matlamat dia satu je. Malaysia madani yang inklusif untuk semua. Bagi aku, bila pemimpin dah mula ajak kita berpolitik secara matang dan profesional macam ni, itu satu petanda yang baik untuk hala tuju negara. Kita dah penat dengan drama politik yang tak habis-habis kan? Apa pendapat korang pasal gaya kepimpinan macam ni? Cuba korang komen kat bawah. Red flag!